Hello, Assalamualaikum. Bertemu saya lagi Hafiz di Borneo Outlet Store. Hari ini saya melawat kedai baru kami ini dan saya melihat terdapat beberapa produk baru yang sangat menarik. Kalau boleh saya tunjukkan di sini. Ini saya rasa baru sampai sehari dua ni. Ini adalah ni anting-anting Anting-anting ini dihasilkan oleh suku kaum Penan daripada ulu-ulu di bahagian Miri ni. Ini sangat menarik. Dan jikalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita di Borneo Outlet Store kita membantu juga usahawan-usahawan dari pelbagai etnik dan budaya seperti ini. Ini adalah hasil inisiatif daripada Jabatan Pertanian Bahagian Miri melalui unit pembangunan rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka, dan mereka menghasilkan anting-anting yang sangat cantik ni. Hasil-hasil tangan ini dibuat oleh mereka dan dipasarkan oleh syarikat-syarikat seperti kami lah di Borneo Outlet Store. Dan pembelian anda ini sebenarnya bukan sahaja membantu kami tetapi sebenarnya membantu mereka-mereka ini di ulu-ulu. Jadi usaha-usaha ini memang patut disokong, dan jika anda berkunjung ke Sarawak, anda patut membeli produk-produk sebegini. Tengok hasil-hasil repacking yang dibuat oleh Jabatan Pertanian ini sangat menarik untuk kita menjual balik. Dan kalau kita tengok, harganya juga tidak mahal. Kalau anting-anting seperti ini cuma RM15. Dan ini saya kira sudah cukup banyak, cukup baik untuk membantu mereka. Dan selain itu juga, kalau kita tengok, inilah rantai-rantai ini yang biasa dipakai oleh pelbagai suku kaum di Penan ni. Juga turut dijual di sini. Sangat menarik. Jadi saya ingin menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus support Borneo Outlet Store, kerana dengan menyokong Borneo Outlet Store, anda bukan sahaja menyokong lebih 30 usahawan di dalam bidang makanan, tetapi juga anda turut menyokong bangsa-bangsa yang duduk di pedalaman-pedalaman. Jadi itu satu usaha yang sangat murni sebenarnya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.